Pelangi dan titisan air ajaib. Pada suatu pagi yang cerah, Tuan Surya bangun dengan senyuman yang sangat besar. "Selamat pagi, dunia," kata Tuan Surya. "Aku mahu menghantar encik cahaya putihku ke seluruh langit." Encik cahaya kelihatan putih dan lurus, tetapi di dalamnya, ia membawa rahsia sekumpulan kawan warna yang sedang tidur. Mereka bergerak laju merentasi angkasa. Tiba-tiba, datang sekumpulan awan kelabu yang membawa hujan kecil. Di antara rintikan hujan, ada Cik Embun. Dia kecil, bulat, dan jernih seperti bola kaca ajaib. "Wah, lajunya," kata Encik Cahaya apabila dia menghampiri Cik Embun. Zak, Encik Cahaya terus masuk ke dalam badan Cik Embun. Kerana Cik Embun sangat bulat, Encik Cahaya terpaksa membengkok sedikit. Apabila Encik Cahaya membengkok, semua kawan warna yang tidur di dalamnya terjaga. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu terpisah dan mula menari di dalam Cik Embun. "Wah, kami bebas," jerit semua warna itu. Setiap warna mempunyai rentak tarian yang berbeza, jadi mereka semua berpecah dan bergerak mengikut laluan mereka sendiri di dalam titisan air itu. Setelah semua warna menari sakan, mereka memantul pada dinding belakang Cik Embun. Pantulan itu membuat mereka terkeluar semula, tetapi kali ini, mereka keluar dalam barisan 7 warna. Di bumi, semua titisan air hujan lain juga melakukan perkara yang sama. Jutaan pantulan warna dari jutaan Cik Embun berkumpul menjadi satu. Dan terciptalah lengkungan paling cantik di dunia. Pelangi. Ia muncul melintasi langit, hanya apabila Tuan Surya berada di belakang kita, dan Cik Embun sedang menari di hadapan kita. Pelangi berbisik lembut, "Lihatlah betapa ajaibnya sains. Ia menjadikan langit kita berwarna-warni. Jadi, teruskan belajar, kerana sains itu cantik, menyeronokkan dan penuh warna."